Saya nak beritahu kena percaya juga pada tim, grow-kan orang, minta bantuan daripada Coach Rosdan, Coach Subhan untuk grow-kan orang kalau kita dah start idea. Sebab saya tahu kita ada limit. Sebagai business owner, kita ada limit. Knowledge kita tak cukup kuat mungkin untuk bantu diorang grow. Kadang kita perlukan bantuan daripada luar juga yang memang pakar untuk grow-kan, bukan daripada segi kerjaya tapi daripada segi mindset orang, semangat orang, dari segi knowledge. Sepanjang 2 hari program ni berjalan, selepas kita dah selesai SP kita yang internal hari tu, saya nampak banyak juga perubahan. Walaupun tak ada perubahan tu terlalu drastik lah kepada dalam team kan, tapi saya nampak pergerakan movement tu dah mula ada. Perubahan-perubahan dalam team disebabkan oleh program ni. Saya memang sangat bersyukur lah sebab program ni memang memberi impak. Lepas tu dalam masa 2 hari ni juga saya nampak perubahan tu adalah berlaku pada orang-orang yang saya tak sangka-sangka. Daripada orang yang memang dia ni senyap je kan, tak contribute sangat daripada segi idea, tak bercakap sangat, senyap je kan. Tapi hari ni, dalam 2 hari ni, diorang jadi sangat-sangat luar biasa. Namanya Aini. Dan untuk program kali ni memang sangat-sangat sukses lah. Walaupun saya masa tu awal-awal saya macam berfikir lah macam mana nak selitkan program macam ni dalam masa yang sangat singkat, apa semua boleh lepas apa semua tapi Alhamdulillah kita berjaya selesaikan. Bagi saya dalam program ni yang paling best adalah sebenarnya comfort zone. Macam mana kita nak keluar dari comfort zone, sebab semua orang mengalami masalah yang sama. Saya sendiri adalah orang yang kadang-kadang memang berasa dalam keadaan comfort zone. Bila dah selesa nak grow pun dah tak apa, nanti dulu, okay? Kita nak stay dulu, tengok macam mana feedback daripada sekeliling, tapi kita jadi lambat. Itu antara yang saya rasa sini adalah sangat bagus lah untuk saya juga. Satu kata nak beri pada Coach Rosdan dan Coach Subhan, luar biasa. Saya kasih 7 bintang daripada 7 bintang.